Pastikan anda memakai corong terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Jika berlaku pendaratan kecemasan, anda perlu tunduk seperti ini atau ini sehingga pesawat berhenti sepenuhnya. Merokok, vape dan penggunaan rokok elektronik adalah dilarang sama sekali di mana-mana pesawat Malaysia Airlines, termasuk di dalam tandas yang dilengkapi dengan pengesan asap. Merosakkan pengesan asap adalah satu kesalahan. Pesawat ini mempunyai 8 pintu kecemasan yang ditanda dengan jelas. Sila perhatikan kedudukan pintu kecemasan terdekat yang mungkin berada di belakang anda. Sekiranya berlaku kecemasan, tanggalkan kasut apabila diarah menggunakan gelongsor kecemasan. Jika pesawat kehilangan kuasa, ikut aliran lampu ini ke pintu kecemasan. Sila tinggalkan semua barang anda. Sila luangkan beberapa minit untuk menyimak maklumat keselamatan yang ada di risalah keselamatan di saku tempat duduk hadapan anda. Terima kasih kerana memilih amal by Malaysia Airlines.